Assalamualaikum. Selamat kembali ke sesi ulang kaji pantas kita. Okey, jom kita terus selami topik hari ini. Kita akan buat rumusan untuk satu topik yang sangat penting, tapi percayalah, ia sangat mudah difahami dan padat. Memang ngam untuk mantapkan persiapan exam anda. Topik pertama kita, tayamum. Kita akan tengok macam mana Islam bagi jalan keluar yang sangat cantik bila kita dalam kesusahan. Cuba bayangkan macam ni. Anda tiba-tiba terpaksa masuk ward hospital. Kaki anda berbalut sebab kecederaan ataupun doktor memang pesan sungguh-sungguh. Jangan bagi luka tu kena air. Habis tu macam mana nak ambil wuduk? Macam mana nak solat kan? Sebagai orang Islam, solat kan wajib. Kat sinilah Islam perkenalkan satu penyelesaian yang sangat praktikal dan penuh rahmat. Okey, untuk pastikan ulang kaji kita ni teratur, kita cuma akan cover 5 perkara penting. Asas tayamum, sebab dan syarat dia, rukun dan cara praktikal, perkara sunat dan batal, dan akhir sekali, kenapa ia penting. 5 je. Jom, kita terus mula. Kita masuk bahagian pertama, asas tayamum. Kita kena betul-betul faham dulu apa sebenarnya tayamum ni. Sebagai ganti wuduk atau mandi wajib. Untuk exam, tolong tangkap gambar definisi ni dalam kepala anda. Tayamum maksudnya menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua belah tangan hingga ke siku dengan syarat-syarat tertentu. Sangat ringkas kan? Ingat 3 kata kunci je. Debu tanah yang suci, sapu ke muka dan sapu tangan sampai siku. Itu je. Dan kalau nak tahu, perintah ni memang ada dalil kukuh daripada Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah ayat 6 yang bermaksud, dan maka bertayamumlah kamu dengan debu tanah yang suci. Ini bukti nyata yang agama kita ni sangat prihatin, penuh belas kasihan dan fleksibel bila umatnya berdepan dengan kesukaran. Tapi persoalannya sekarang, bila masa sebenarnya kita dibenarkan bertayamum ni? Jom tengok bahagian kedua, iaitu sebab dan syarat. Bukan boleh buat sesuka hati tau. Ada 5 sebab utama bila kita boleh guna kelonggaran ni. Nombor 1, memang langsung tak ada air lepas puas mencari. Nombor 2, air tu ada tapi cukup-cukup untuk survive je macam untuk minum. Nombor 3, sumber air terlampau jauh. Nombor 4, kita sakit atau doktor larang guna air sebab boleh memudaratkan. Dan yang kelima, cuaca terlampau sejuk sampai boleh mencederakan kalau kena air. Pendek kata, tayamum ni memang khas untuk situasi kecemasan yang mendesak. Tapi, kena beringat, walaupun ada sebab kecemasan tadi, kita wajib lepas 4 syarat ni sebelum mula tepuk debu. Tolong fokus betul-betul part ni. Pertama, pastikan dah masuk waktu solat. Ada tak boleh tayamum awal sebelum azan tau? Kedua, dah usaha cari air. Ketiga, mesti guna debu tanah yang betul-betul suci. Dan keempat, pastikan hilangkan semua najis pada badan dulu kalau ada. Kalau syarat ni tak cukup, tak sah ibadah kita. Okey, lepas dah faham syarat, kita masuk pula ke bahagian ketiga, rukun dan tata cara praktikal. Macam mana nak buat tayamum ni sebenarnya? Jangan risau, proses pergerakan dia jauh lebih senang dari apa yang kita bayangkan. Rukun dia cuma ada 4. Anggap je macam satu formula asas. 1. Niat. 2. Sapu muka. 3. Sapu tangan sampai siku. Dan 4. Tertib. Maksudnya ikut urutan. 4 tu je. Tapi awas kalau tertinggal salah satu pun, tayamum tu kira tak sah. So, cara praktikalnya, macam ni cara dia. Langkah pertama, kita tepuk je perlahan kedua-dua tapak tangan atas debu tanah yang suci tu. Langkah kedua, kita nipiskan sikit debu tersebut, sama ada tepuk kedua-dua tangan tu perlahan-lahan ataupun tiup sikit. Dan langkah ketiga, kita sapu debu tu rata ke seluruh muka sambil pasang niat dalam hati. Lepas tu macam mana nak habiskan? Okey, kita tepuk semula tangan pada debu tu untuk kali kedua. Nipiskan macam tadi, lepas tu sapu pada kedua-dua belah tangan pula. Mula dengan tangan kanan, dari hujung jari sapu, seret melepasi siku, kemudian ulang pergerakan yang sama untuk tangan kiri sampai siku. Semudah tu je dan anda dah pun dalam keadaan suci untuk bersolat. Seterusnya, kita beralih ke bahagian keempat, perkara sunat dan batal. Ibaratnya dalam exam, kita nak tahu apa yang bagi markah bonus atau pahala lebih dan apa yang buat jawapan kita terus terbatal. Jom kita buat perbandingan. Untuk perkara sunat, kalau anda baca bismillah, menghadap kiblat dan nipiskan debu tu sebelum menyapu, anda dapat pahala ekstra. Mantap!
Tapi, hati-hati dekat bahagian batal ni. Tayamum tu terbatal serta-merta kalau tiba-tiba anda terjumpa air sebelum sempat solat. Ataupun anda dah sembuh sepenuhnya dari penyakit, waktu solat pula dah tamat, murtad atau anda buat apa-apa perkara yang membatalkan wuduk macam terkentut. Kalau salah satu ni jadi, tayamum terbatal dan kena ambil wuduk guna air. Akhir sekali, kita di bahagian kelima, kepentingan tayamum. Kita dah belajar teori, syarat dan cara. Tapi pernah tak terfikir kenapa falsafah di sebalik semua ni sangat penting untuk kita sebagai umat Islam? Fakta paling utama, ia adalah satu kemudahan kasih sayang dari Allah. Tayamum wujud semata-mata supaya kita tak tinggalkan ibadah solat wajib walau dalam apa keadaan sekalipun. Ia hilangkan rasa terbeban tu sambil menyucikan jiwa masa kita tengah susah. Senang cerita, ia mengajar kita bahawa menjaga hubungan dengan pencipta tu adalah perkara paling penting, lebih dari segalanya. Sebagai kesimpulan penerangan hari ini, tayamum ni betul-betul bukti kemudahan dalam Islam. Anda pun dah kuasai konsep dia, syarat, rukun dan cara nak buat. Jadi soalannya, dengan ilmu yang padat ni, adakah anda bersedia dan yakin untuk amalkannya nanti kalau ditakdirkan anda tiada bekalan air atau sedang jatuh sakit? Harapnya sesi ini bukan je tolong anda skor exam, tapi tingkatkan keyakinan amali anda juga. Teruskan usaha dan selamat mengulang kaji.